perfeito, noite enluarada. Fara afiados, caçador vai à caça. Na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão. Bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não. Quem vai caçar na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não. Okay guys, selamat pagi and a very good morning to all of you. Okay, for this episode, untuk episod You The Explorer kali ni, kita orang akan buat aktiviti yang boleh katakan lebih kepada macam exercise lah. Kenapa aku kata exercise? Sebab ini bukan adventure. Ini kita beriadah sebab kita orang berada di Sirih Park. Okey, kalau korang tertanya kat mana Sirih Park ni? Sirih Park ni terletak di area Johor Bahru. Okey. So kalau korang nak tahu apa yang ada kat Sirih Park ni, sebelum ni aku dah pernah pergi dengan Alik. Sirih Park ni ada satu kawasan yang sangat sesuai lah untuk melakukan aktiviti riadah, dan dia boleh dikatakan seumpama macam hiking. Seumpama macam hiking. Dia ada banyak laluan yang kita boleh guna pakai. Dia ada memanjat sedikit, ada memanjat bukit, and then daripada puncak bukit tu kita boleh tengok view yang cantik lah. So apa lagi? Mari. Okey, belakang aku ni, ini adalah dia punya Dia punya starting point. So ini adalah starting point kita orang punya mini hike lah. Tapi itulah, kali ni tak nak pandang rendah sebab dah pernah pancit dekat Bukit Selantai, dah pernah pancit dekat Waya Waterfall. Ini memang serius mini hike, tapi takkan pandang rendah sebab mungkin memang sangat memenatkan juga. So jom, mari kita mulakan hiking kita. Kita explore. Let's go. Tengok baru starting babe, tapi dia dah ada naik yang seperti sebegini. Telan Ailu juga pandang. Tapi tak apa, kita cuba. Dah lama juga tak hiking lagi ni. So masa untuk panaskan balik badan. Mari kita. Oh, ada jalan. Lalu jalan. Dengan lepas bismillah, kita baca doa untuk beriadah. Allahumma afini fi ma badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma ini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari.
Huh. Okay, sekarang ni guys, sekarang ni aku berada dekat, boleh dikatakan Macam Sempang. Okay, daripada sini tak tahu boleh nampak ke tak, tapi sekarang ni kat depan tu ada gazebo ataupun macam wakaf. Kau boleh pilih nak gerak panjat melalui sini atau kau nak guna jalan ni. Sedikit jauh tapi dia tak terlampau menaik, sesuai untuk korang yang nak conserve energy, nak shortcut lalu sini. Kalau nak shortcut lalu sini tapi memanjat sedikit dah. Tapi macam aku nak conserve energy. Dia walaupun tak mencabar seperti hiking yang sebelum ni, bukan memandang rendah, tapi memang betul dia lebih manja sikit. Tapi aku still memilih menggunakan jalan yang lebih jauh lah. Korang nampak aku guna jalan yang apa, mendatar macam ni. Sebab macam biasa, pagi-pagi stamina pancit, tak ada sarapan yang proper. So kita manage kita punya tenaga, kita ambil jalan sedikit jauh, tapi yang penting tak terlampau memenatkan. Begitu. Sorry lah kalau angle kejap naik kejap turun. Kita tunjuk tanah dulu. Inilah wakaf gazebo yang aku cakap. Daripada sini pun boleh nampak view. Nanti aku belanja korang insert shot, ataupun beauty shot, ataupun apa-apalah yang sama waktu dengannya. Mari. Okay guys, so nampak kan dah sedikit terik. Kita orang dekat gazebo atau wakaf yang aku dah tunjuk tadi. Tadi pun aku dah tunjuk sikit, serba sedikit view-view yang ada dekat puncak Bukit Sireh Park. Boleh katalah Bukit Sireh Park. Pendakian dia mengambil masa dalam 5 hingga 10 minit berdasarkan kelajuan masing-masing, pacing masing-masing. Ni kawan kita Alik ada tengah take 5, aku pun tengah take 5. Sebab kita orang tak ada breakfast, so rasa pancit tu ada lah ya. Tapi tak apa, ini kita lebih santai-santai sebab tak ada malim apa semua. Tak tahu takkan naik sini pun nak kena ada malim lah. Ya dok. Okay, nanti atur cara yang seterusnya. Atur cara yang seterusnya nanti kita akan tunjuk dia punya jalan-jalan trek yang lain di sekitar Sireh Park ni. Ni sebab ni dah puncak. Nanti aku akan tunjukkan dia punya trek turun, which is dia punya alternative trek turun yang lain. And then apa yang ada dekat sekeliling Sireh Park ni. Okay. Okay, situ. Ini tempat yang aku ngalik naik tadi. Kita jalan. Kat sini aku rakam tadi. Naik sampai sini. Ni tangga dia.
Lepas kau boleh nampak kan daripada sini, ni tempat parking kita. Kita orang tak parking kat sini actually. Kita orang parking dekat area around this area agak sebab kita orang jalan straight forward je sampai tempat sini. Lebih kurang sini lah. Okay guys, so sekarang ni bersama saya adalah Ali. So Ali, aku nak tanya, ni dah kali ke berapa kau datang ke Sirih Park ni? Kalau nak cakap tu tak terkira. Yang boleh kira mungkin dalam 7 kali. Okay, pergi sendiri ada, pergi berdua ada, pergi bertiga berempat pun ada. Macam tu je dah aku boleh cakap. Aku rasa 7 kali lah kot. Bukan banyak lagi. Je lah 7 kali. Untuk aku ni kali kedua. Pertama kali pun memang dengan Ali, kali kedua pun dengan Ali. So dia dalam, so sebabkan dia dah lebih kurang dalam 7 atau lebih kali. So kita kita kasih title lah untuk saudara kita Ali ni, Malim Sirih Park. So, boleh cerita sikit tak? Selain daripada tempat macam kat puncak yang kita dudukkan ni, gazebo ni, apa lagi yang ada dekat sekitar Sirih Park ni? Gitu semua deh. Okay, so kalau nak ikutkan puncak dekat Sirih Park ni ada 3. Dia tak silap aku dia ada 2 bukit. And satu lagi tu aku tak sure apa diorang panggil. Korang boleh google ataupun tengok kat TikTok sendiri. Okay, so kat sini lagi yang ada Raptor Park. Okay, Raptor Park tu dia kena jalan jauh sikit. Dia ada macam satu tempat camping, campsite. Lepas tu dia ada juga aktiviti kayaking, ada aktiviti ATV, ada glamping juga kat sini. Lepas tu dalam masa sama dia ada tasik. Okay, tasik tu dia ada 3 cabang. Diorang panggil tasik kaki ayam. Sebabkan 3 cabang tu lah. So nanti orang tak tengok betul tak betul, nanti kita try pergi tengok sampai ke tak sampai. Kalau sampai dapatlah tengok tasik kaki ayam tu. Gitu. So kita dah tahu sedikit info apa yang dekat Sirih Park ni. Nanti aku tunjukkan kat korang apa yang ada sebenarnya di Sirih Park. Let's go. Sekejap nak kena bangun. Let's go. So sekarang ni gazebo di belakang aku bertanda kita dah start bergerak untuk descend and explore sekitar kawasan Sirih Park ni. Next pit stop, mari kita. Okay, ni kawan kita Malim Ali, Malim Sirih Park. Okay, so sekarang ni Lik, hala tuju checkpoint terus kita nak ke mana? Checkpoint ni depan ni kita akan jumpa bridge yang dulu aku pernah bawa engkau dulu. Okay, lepas dekat bridge tu kita akan turun, kita naik lagi sekali pergi ke puncak yang ada batu. Batu tu taklah besar mana pun, kecil je tapi still ada view dia. Lepas tu kita akan pusing balik turun ke bawah. Kita lalu trek tanah merah. Macam depan ni dia mendatar je. Okay, turun sikit je. Kemudian kita akan try tembus sampai ke sana. Dan kita akan cari jalan untuk pergi ke Raptor Park. Okay, Raptor Park tu dia tasik. So kalau dapat jumpa Raptor Park tu, kita tengok apa macam mana jadi. Kalau tempat tu open, mungkin aku nak ajak Syed pergi main kayak lah. Mantap. Mari kita. Jadi macam kau nampak aku tunjuk ni kan, ni bukan puncak, bukan tempat berhenti, tapi it have a very beautiful and breathtaking
side. Nampak Kau nampak keliling persekitaran yang ada di sini. Gitu. Tapi kenapa dia tak dijadikan sebagai macam pit stop ke atau checkpoint? Sebab tak ada tempat untuk berteduh. So apa lagi, kita sambung perjalanan Panas ni. Boleh nampak Alik dah jauh turun ke bawah. Malim kita tinggalkan hiker seorang. Jalan ni dia biasa sikit, tapi kena kasih mau hati-hati jugalah. Jangan lalai, jangan cuai. Kat jalan sini pula kita dah start rasa redup, dah tak rasa bahang, rasa nyaman-nyaman, sejuk-sejuk. So tak adalah terasa terlampau penat. Ni pun kita jalan perlahan, santai-santai. Depan tu je pun dah nampak jalan tar. Depan ni kau nampak simpang. Kita belok ke kanan. Nampak tak ke depan tu? Ada sebuah jambatan. Ada sebuah jambatan. Mari kita naik jambatan ini. So ni jambatan yang yang Alik dah cakap tadi. Okay, korang nampak aku dah lalu separuh daripada jambatan tu. So kat sini korang boleh santai, enjoy the view. Dia tak ada panjang mana pun jambatan dia, tapi it's enough to make us entertain, enjoy the view. You can see the nature, lots of plants. Tengok banyak jenis pokok-pokok. Tengok. Walaupun tak kenal setiap nama pokok tu, tengok daripada daun dah tahu. Semua pokok-pokok ni berbeza-beza baka, jenis dan juga jenis. Okay, jom sambung ke jalan. Puncak tadi kita kat puncak Bukit 2. Sekarang kita, you are here ni, kita dah berdekatan dengan puncak Bukit keempat. Okay, Bukit 3 ni dia dekat belah bawah sebenarnya, dia bukan puncak pun. So ini puncak yang kita akan pergi. Kemudian dia ada lagi satu puncak, kalau tak silap, Bukit 6 ni. Lepas tu Tasik Kaki Ayam tu rasanya ni biru ni Tasik Kaki Ayam. Boleh nampak bentuk kaki ayam. Oh sorry, Bukit 6 sini. Ni checkpoint. Ni Bukit 6. Boleh nampak tasik biru tu memang bentuk macam kaki ayam. Nampak je kaki ayam. Perjalanan diteruskan ke puncak Bukit 4. Walaupun bukan kat dalam hutan, tapi adalah park, tapi ada banyak bukit je. Dan gaya pun memang macam hiking yang agak betul-betul hiking je. Sebab tu aku cakap awal-awal tadi, tak nak pandang rendah dah. Tak nak cakap manja-manja ke ataupun easy ke. Nope. Not anymore. Sudah bertaubat. Sudah learn lesson in a very harsh, hard way. Gitu semua deh. Tempat tak ada orang, mesti dia orang. Tadi ada simpang. Simpang 3. Dia depan tu menaik, kiri tu menurun. So kita pilih kiri lah, menurun. Dalam park pun ada simpang 3. Kau jangan ingat jalan raya je ada simpang 3.
Laluan sini dia bukan curam, tapi tanah dia tu, kalau kau nampak tengok kaki Alik terkedik-kedik, comel-comel, dia sedikit tidak rata je. Kena hati-hati guys. Walaupun dia adalah park, tetap kena hati-hati. Okay guys, walaupun dia park je guys, nama dia Sireh Park, tapi memang kita dapat merasa experience macam seperti dalam hutan guys. Tapi korang jangan risau, masuk dalam ni korang takkan sesat, sebab setiap jalan ada petanda, and jalan track dia sangat-sangatlah obvious dan jelas. Kalau korang mesti boleh sesat dalam Sireh Park, tak tahu nak cakap apa. Okay guys, so ni dengan aku dengan Ali, nampak jalan batu. Ni bukan penghujung guys, ni kita orang jumpa macam, bukan exit lah, boleh kata macam checkpoint yang boleh serve as exit kalau korang nak exit. Ni kita orang jumpa parking, and then ada bangunan. Lepas tu sini tak tahu macam ada cafe or anything. Jom kita usah. Tapi sebelum usah, kita orang dua ada hajat yang perlu dilepaskan. Sekali jalan terus awak untung, kita untung. Apa sih? Mana tahu dia nak bagi. Okay guys, so ni kita sampai ke tempat Getter Gear PLT. Sekarang kita tengah cari jamban ni, tengah cari dandas. Tengok sini ada ATV. 5 minutes later. Okay, ni kita teruskan perjalanan. Selepas lega melepaskan hajat tadi. Dia nampak kan, dia tulis tempat letak kereta zone D, gate 3. Aku cerita sekarang ni kita nak pergi ke Raptor Park. Kita nak pergi ke Raptor Park. Nanti kita ada tanya orang dekat orang yang yang ada Raptor Outdoor tadi, yang sewakan ATV apa semua. Dia kata jarak kalau jalan kaki dalam 2 kilo. Okay, 2 kilo gigil kaki dengar. Cuaca Aku ni tak ada bekalan tau. Langsung tak ada air, tak ada makanan. Lepas tu nak redah 2 km. Kita cuba je lah Kita cuba. ni sekarang. Sikit lagi kalau kau boleh perasan, depan tu ada papan tanda Raptor Nest Sireh Park. Okay, nampak kat depan aku ni, Raptor Nest at Sireh Park. Siap dihiasi dengan 4 ATV. Okay guys, so sekarang ni aku berada di Raptor Nest at Sireh Park. Kalau korang tertanya-tanya apa yang ada dekat Raptor Nest Sireh Park ni, so kalau based on apa yang aku lihat lah dekat TikTok, Instagram apa semua, dekat area sini katanya dia macam ada lebih kurang dia macam jambatan plus rakit. Dia jenis macam jambatan kita naik, and then ada orang dia akan tolong tarikkan tali, dan benda tu macam rakit untuk kita menghubungkan ke apa panggil tu, seberang. Ke seberang sana. And then lepas daripada seberang tu pula kita akan jumpa macam ala-ala campsite. Aku tengok dalam video tu katanya ada hammock untuk kita bersantai-santai, untuk kita berehat, dan kat situ juga ada kafe. Tapi sebabkan kita pergi pada hari weekday, so tak tahulah kalau bila kita sampai tu dia buka ataupun idok. Kalau idok ataupun jawapannya patah balik lah ya. Gitu.
are not a tourist, you go the explorer. Yeah. Dan perjalanan diteruskan. Tadi dekat sebelah sebelah papan tanda Raptor Nest tu dia macam ada jalan simpang kecil turun ke bawah. So kita orang lalu jalan situ. And kau nampak kat depan tu. Aku zoom sikit. Swag. Raptor Nest kanan. So mari. Guys, so tadi lepas daripada entrance papan tanda Hello. Morning. Setelah beberapa minit turun descent, jalan di atas batu-batuan. Nampak Ini aku katakan tadi. Dia macam jabatan plus rakit. Tapi ni macam jabatan je ni. Boleh terus cross. So apa lagi? Mari kita cross. So tadi aku dah tunjuk dekat punya pangkal depan tadi. Daripada kita orang daripada situ. So ni macam like dia punya center point dia punya jabatan dia. Ni siap ada ada panggil tu lampu penyelamat. Ini boat untuk untuk yang jenis pedal dengan kayu. Tu. Kau nampak tu? Itu yang aku katakan dia macam jenis macam rakit kita tarik pakai tali. Tapi sekarang ni dah ada jabatan. So, alternatif mudah dia, kita gunakan jabatan. So, kita pergi seberang sana. Kita tengok apa yang ada kat situ. Jom. So, inilah tempat yang dikatakan macam kafe. Tempat santai. Tengok, siap ada meja, kursi apa semua. So, inilah yang dikatakan Nest Cafe. 5 minutes later. Aku dah usah keliling sini. Seperti yang korang lihat memang tak buka. Which is al-maklum lah. Ini adalah weekday. And tak ada orang. So kenapa dia orang nak buka kan? Betul tak? Make sense lah Tengok, ini sebenarnya inilah cafe dia. Hard Rock Cafe, Raptor Nest Cafe. Belakang tu dia punya campsite. Kau nampak ada banyak kursi, meja apa semua. Aku nak pergi sana tapi tak boleh sebab sana tengah ada banyak monyet. Tengah tak nampak tapi tadi masa nak on the way ke sana nampak monyet lompat-lompat sana sini. So agak berbahaya lah. Membahaya. Orang kata alah monyet je pun, bukan. Isu dia aku pegang phone. Kang phone kena rampas. Balik rumah tak ada phone. Footage kosong. Nak sembang apa? Tadi aku berehat je kat situ, ambil angin apa semua. And ni sekarang kita nak patah balik. So inilah dia yang aku katakan Nest Cafe di Raptor Park. Ni kita patah balik. Kita pergi semula ke tempat di mana kita orang start mula-mula masuk tadi. Okay, jom patah balik. Tadi kita turun agak okey guys.
Tapi kali ni kita kena naik balik. Mencabar ya. Dari segi mental. Not physical tapi mental. Okay guys, first and foremost aku minta maaf lah. Klip video kita orang dekat segi park tu memang sampai ke situ saja. Sebab apa? Sebab lepas aku naik daripada tu, my amount of glucose time tu memang dah habis. So masa dekat Raptor Nest at Sireh Park punya papan tanda yang ada ATV tu, aku dah kecundang, tertumbang dan hitam. And adik pula dia berikan aku satu botol air. Air tu ada gula untuk aku replenish energy, supaya aku boleh at least ada energy untuk turun ke bawah. And then dia bagi ambil kereta and bawa aku pergi makan. And kita orang punya aktiviti dekat Sireh Park tu habis immediately itu sebagai iktibar for future adventure. Make sure korang always have enough energy. Make sure korang well prepared, korang dah makan, and then korang bawa korang punya supply energy macam energy bar, gula-gula, and also air. Paling penting is air. Yang penting badan korang kena sentiasa ada air. Kalau tak, nanti jadi macam aku, pengsan dan hitam. So lesson learned. That's all that I wanna talk about. Remember, you are not a tourist, you go the explorer. Terima kasih.